Assalamualaikum dan salam sejahtera seluruh rakyat Malaysia. Ramai sangat orang tanya saya, tuan, macam mana saya nak tahu ada scammer dalam handphone saya ataupun ada hacker yang dah termasuk dalam handphone saya. Saya nak kongsikan kepada anda semua beberapa petanda yang anda boleh tahu bahawa sebenarnya handphone anda tidak selamat, ada scammer ataupun hacker dalam handphone anda. Yang pertama sekali, yang paling mudah anda boleh tengok adalah apabila anda sudah tidak boleh log in media sosial anda. Sebenarnya scammer dah ambil alih media sosial anda. Dia gunakan profil anda itu, ataupun dia ambil alih follower anda yang banyak tu, dia gantikan dengan profil dia. Itu yang pertama. Yang kedua ialah apabila anda punya aplikasi dalam handphone anda seperti Telekilogram ataupun WhatsApp anda yang anda dah tak boleh log in, dah tak boleh masuk, tak boleh guna. Rupa-rupanya ada orang lain yang dah ambil alih akaun anda dan menyamar sebagai anda. So, apa yang perlu anda lakukan jika ianya betul-betul berlaku? Pertama sekali, anda harus mematikan internet handphone anda terlebih dahulu. Kerana internet ini ialah akses ataupun landasan laluan yang digunakan oleh scammer untuk masuk dalam handphone anda. So, maknanya dia tengah lalu atas internet, kau matikan, dia dah tersangkut kat situ, tak boleh masuk. Itu yang pertama. Yang kedua, kesiannya anda dah tak ada pilihan lain. Anda kena reformat atau reset balik handphone anda. Macam mana anda nak reformat atau reset? Anda boleh dapatkan daripada dalam internet. Kau sendiri cari, sebab handphone ada pelbagai jenis dan setiap handphone cara dia berbeza-beza. Kalau saya nak buat kelas kat sini, takut video ni panjang, nanti kau bosan, kau tak nak tengok. Tolong sharekan video ini kerana masih lagi ramai rakyat Malaysia, pengguna-pengguna handphone, mereka tidak tahu bagaimana untuk menggunakan handphone mereka, bagaimana untuk memastikan handphone mereka selamat. Agensi kerajaan, syarikat swasta yang ingin saya hadir ke lokasi anda untuk saya kongsikan rahsia, tips, formula, nasihat, bengkel, seminar, ceramah, training, kursus dan sebagainya. Bagaimana untuk menjadi pengguna digital yang bijak. Saya ajar tentang keselamatan digital, bagaimana untuk mengelakkan daripada menjadi mangsa scam. Saya akan hadir ke lokasi anda. Guys, tak nak kena scam, dengar cakap Rahmat Fitri Abdullah.